Assalamualaikum. Sahabat-sahabat, saya Hazizah Musidi ingin diberi rumah yang di belakang kami yang telah kami berjaya siapkan hanya dalam tempoh 2 bulan setengah saja. Rumah ni terdiri daripada 3 bilik tidur, 2 bilik air berkeluasan 1,000 kaki persegi. Okey, harga rumah ni yang terkini dengan kenaikan kos 145,000 tapi kita bagi offer price reduce 139k sahaja. Okey, jimbatan banyak. Okey, jom jadi kita review sudah luar pula. Okey, saya ingin review sebelah luar pula. Saya present untuk sebelah luar ni kita bagi jenis sebelah bilik master line casing. Kita bagi jarak antara casing adalah 16 inci supaya nampak dia lebih synchronize dengan korak ni daripada bawah sampai atas dan juga nampak timbul seni daripada luar lebih menarik. Juga kita bagi kuping tingkap saiz 2x3 inci mengikut saiz tingkap 4x7 kaki 2 daun. So kita bagi frame aluminium, tingkap glass warna hitam. Okey, kita bagi untuk beranda pula kita bagi kemasan finishing untuk mozaik saiz 1x2 warna grey dan juga kita gabungkan dengan warna putih supaya nampak ada seni dan corak lebih menonjol dan menarik. Tak lupa juga kita bagi tiang Roman 2 unit kiri dan kanan supaya nampak rumah ni cantik, berseni dan menarik dan juga comel. Okey, di sebelah depan pula ini adalah ruang tamu. Kita bagi tingkap ni sama dengan bilik master 4x7 kaki tinggi. Juga kuping juga dia sama juga aluminium glassnya cermin warna hitam. Okey, yang paling menarik ialah kita bagi FOC tingkap pintu safety door yang berayat Allah SWT. Jadi orang-orang di luar akan kenal pemilik rumah ni adalah beragama Islam. Okey, insya-Allah moga dilimpah rahmat Allah. Okey, saiz pintu ni kita bagi 4 kaki, lebar dan tinggi 7,5 kaki, 1 daun. Okey, jom kita masuk. Jom. Assalamualaikum. Okey, ini adalah ruang tamu. Mana ruang tamu dengan ruang keluarga kita satukan ruang ni supaya nampak ruang lebih besar dan luas. Jadi kalau kata ada 3 ataupun 4 keluarga sedang remaja adik-beradik datang dengan anak-anaknya, masih space ni masih muat. Juga kita bagi pintu sliding door lebar 6 kaki, tinggi 8 kaki, 3 daun. Jadi kalau kata kita rasa gelap rumah ni, kita buka dan kita juga boleh guna ruang ni lihat anak-anak dan cucu-cucu corner main di sebelah luar. Okey. So ruang ni cahaya masuk dari sini, udara masuk dari sini, sebelah tepi dan juga sebelah depan. Jadi cukup pencahayaan ruang udara memang terbaik dan juga cantik. Okay, ini adalah bilik pertama, ini adalah bilik kedua dan itu adalah bilik yang ketiga. Ini adalah bilik yang ketiga. Okay, kita tengok bilik yang ketiga dulu. Okey, ini adalah bilik ketiga berkeluasan 10x10 kaki. Okey, cukup untuk ruang ni dipakai untuk anak bujang. Kita bagi tingkap saiz 3x5 kaki 2 daun casement supaya boleh digunakan untuk udaran juga cahaya. Kita juga bagi poin lampu dan kipas. Poin lampu 2 poin, kipas 1 poin. Tak lupa juga plug. Kita bagi 2 geng untuk buat charging telefon ke ataupun penggunaan apa-apa untuk electrical. Okey, inilah bilik ketiga. Okey, di sebelah bilik ketiga ni kita untuk tandas di sebelah luar. Untuk tandas di sebelah luar kita juga bagi pintu jenis bifold. Okey, boleh 2 daun, boleh tolak. Corak yang menarik. Ala-ala. Ini kata orang ala-ala bentuk mozaik. Okey, kita masuk dalam. Okey. Untuk mozaik dalam tandas ni kita bagi warna grey dan dia bersurface dari licin, ketinggian dia 5 kaki. Okey, jenis standar duduk yang one piece, tangki dengan tandas ada 1 supaya dia kurang kesan masalah kalau untuk akan datang. Okey, untuk tingkap jenis casement untuk tandas untuk pengudaran saiz 2x2, tapi kita bagi jenis berbalak-balak sebenarnya orang luar tak boleh nampak sebab dalam. Untuk fitting dalam tandas kita bagi aksesori basic, sinki basic, pipe basic dan juga shower head adalah basic. Okey. Ya, kita tengok bilik yang kedua dan juga yang ketiga. Jom sebelah sana. Okey, jom kita tengok bilik kedua dan juga lepas tu pertama. Ini adalah bilik kedua. Bilik kedua ni. Okey, bilik kedua ni berkeluasan 10x12 kaki, lebih besar daripada bilik yang ketiga. Okey, sama juga untuk lampu kipas basic kita bagi. Okey, untuk plug kita bagi juga sama. Okey, untuk tingkap pun saiz dia sama, cuma keluasan bilik sahaja berbeza. Okey, tak lupa juga untuk pintu bilik kita bagi jenis solid door. Kita cawan hitam kotak-kotak 8. Pintu ni pintu solid door, tombol jenis tombol bulat. Okey, yang kita tengok bilik yang pertama di sebelah ni pula. Okey. Ini adalah bilik pertama. Okey, masuk. Okey, ini bilik yang pertama. Dia spek berbeza. Dia saiz 12x12, memang besar. Jadi kita bagi juga tingkap dekat ni, tingkap jenis besar supaya nampak daripada luar rumah lebih menarik, lebih kata menonjol sendirinya. Untuk plug point kita bagi 2 geng. Okey, untuk lampu sama juga 2 point, untuk kipas 1 point. Tapi kita sediakan dengan tandas di dalam bilik master ni. Okey. Inilah tandas bifold, jenis pintu dia. Okey, jenis frame warna hitam. Okey, 2 daun sliding. Untuk saiz tandas semuanya sama dengan tandas yang kedua. Yang ukuran dia, saiz dia, mozaik dia, ketinggian dia semua adalah sama. Okey. Kita masuk ke ruang dapur. Di mana ruang dapur ni kita bagi tabletop. Okey, dia punya mozaik kita bagi warna hitam, bercorak jelaga dan juga untuk backsplash tabletop kita bagi warna putih, kotak-kotak
kotak-kotak. Jadi berlawanlah antara warna hitam dan putih. Okey, untuk panjang tabletop ni adalah 8 kaki. Singkit inilah owner upgrade dan juga pilih juga owner yang beli kita pasangkan. Sebab dia nak yang design lebih moden, jadi out daripada kita bajet, jadi owner yang beli. Bersama juga dengan untuk dapur-dapur dia owner beli. Ini adalah kedudukan tabletop dan juga dapur, ruang dapur ni. So ruang dapur ni adalah terdiri daripada 10 kali 10 kaki keluasan dia. InsyaAllah cukup untuk owner dengan keluarga yang kecil untuk gunakan dapur ni. Juga tak lupa juga untuk tingkap dapur yang kita bagi jenis jasmine tolak keluar ada 3 daun. Okey. Jom. Okey. Kepada kawan-kawan sahabat-sahabat yang mengenai saya ataupun tidak mengenai saya, okey, jika ingin bina rumah, bolehlah hubungi calling saya. InsyaAllah saya akan bantu dapatkan impian tuan-tuan dan perempuan di luar sana mendapat impian rumah idaman yang perempuan dan tuan-tuan idamkan. InsyaAllah. Assalamualaikum.